mengajar Abu Bakar untuk iltihaq dengan rombongan Abu Bakar yang telah mendahului secepat mungkin, dan beritahu kepada Abu Bakar, saya ini diutuskan Nabi untuk membacakan satu pemberitahuan penting kepada golongan musyrikun yang masih lagi mengerjakan tawaf dalam keadaan berbogil, bertelanjang, dan masih lagi melakukan perkara-perkara syirik dalam ibadah haji yang mereka lakukan itu. Jadi Abu Bakar bila melihat Sayyidina Ali membawa utusan penting, Abu Bakar menawarkan kepada Sayyidina Ali untuk jadi ketua. Tapi jawapan Sayyidina Ali, tidak. Sebenarnya saya hanyalah seorang makmur, orang yang diperintah, dan kamu tetap seorang amir, Amirul Hajj. Amirul Hajj maknanya ketua delegasi haji lah. Ali radhiyallahu anhu memberitahu Abu Bakar bahawa beliau tidaklah dihantar sebagai amir untuk mengoverride Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi beliau hanya diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pesan yang sangat penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan kepimimpinannya sampailah selesai ibadah haji pada hari Arafah, pada hari ke-9 Zulhijjah itu, kemudian datang hari Nahar, hari ke-10, kemudian 11, 12 dan 13, Sayyidina Ali telah memandangkan atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang telah kita bincangkan sebelum ini. Hai seluruh manusia, orang kafir tidak masuk syurga, orang musyrik tidak diperkenankan melaksanakan ibadah haji selepas tahun ini, tidak boleh bertawaf dalam keadaan telanjang. Siapa yang menjalin hubungan dengan Nabi maka berakhir pada masanya. Ditetapkan 4 bulan sejak saat ini bagi semua orang untuk kembali ke kampung halamannya dan memperolehi jaminan keamanan. Setelah berlalu tempoh itu, tidak ada lagi perjanjian dan tidak ada lagi jaminan keamanan kecuali siapa yang telah mengikat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Setelah itu kaum muslimin pun melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaum musyrikin pun melaksanakan mengikut adat kebiasaan mereka, dan masing-masing pun kembalilah selepas itu ke tempat tinggal masing-masing. Selain ini mulia kat sekalian, jadi ini ayat yang pertama, perkataan bara'ah. Bara'ah telah kita huraikan sebelum ini, kata para ulama tafsir, contohnya Al-Asfahani, bara'ah diambil perkataan bari'ah. Bari'ah berarti menjauhkan diri dari sesuatu atau memutuskan hubungan dengannya. Jadi pemutusan hubungan dalam konteks ini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tidak lagi terikat dengan perjanjian yang pernah dijalin dengan mereka, dan sejak itu putus segala hubungan yang ada dengan mereka. Ayat ini mengaitkan pemutusan hubungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan dengan kaum muslimin, tetapi dengan kaum musyrikin. Saya beringat ini mereka sekalian, bara'ah di sini tidak mencakupi rezeki dan rahmat Allah SWT secara umum. Artinya Allah masih lagi memurnikan rezeki kepada golongan musyrikun. Allah ni maha penyayang, maha pengasih. Telah kita bincangkan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, satu daripada tafsirannya adalah merujuk kepada kasih sayang Allah di dunia kepada muslim, kepada bukan muslim, semuanya Allah beri. Ar-Rahim adalah khusus untuk segala kasih sayangnya di akhirat bagi orang beriman. Itu pernah kita bincangkan. Jadi bara'ah dalam ayat yang pertama ni, bara'ah tidaklah mencakupi rezeki atau rahmatnya yang bersifat umum. Kerana kalaulah Allah Subhanahu wa taala memutuskan hubungan dari sudut rezeki dan juga dari sudut rahmat yang bersifat umum dengan golongan kafir, tentulah tidak ada seorang lagi yang dapat hidup di atas muka bumi ini. Jadi bara'ah ni adalah merujuk kepada perjanjian, merujuk kepada perkara yang bersifat persefahaman, merujuk kepada keamanan yang diberikan, bukannya merujuk kepada aspek rezeki atau rahmat yang umum. Kemudian datang ayat berikutnya, fasihu bil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah menghina orang-orang kafir. Jadi setelah ayat itu menegaskan pemutusan hubungan, ini dinyatakan satu tempoh agar kaum musyrikin mempersiapkan diri menghadapi suasana baru itu. Mereka diberi pilihan apakah menerima, tunduk, taat, ataupun ingin mencari tempat tinggal yang lain, iaitu keluar dari bumi Mekah, ataupun akan melawan. Jadi ayat ini memberi peluang kepada mereka dengan mengatakan, jika demikian itu keputusan Allah, maka wahai Rasul dan orang-orang beriman, sampaikan pesan Allah ini kepada mereka. Berjalanlah mereka dengan bebas ke mana sahaja mereka kehendaki di bumi, sebagaimana keadaan kalian sebelum pemutusan hubungan ini. Ini
kamu lakukan selama 4 bulan. Dikira sejak masa pemutusan hubungan ini. Jadi sekitar tahun Zulhijjah, tahun ke-9 Hijrah, sampailah ke pertengahan Rabiul Awal, tahun ke-10 Hijrah. Dan ketahuilah wahai orang-orang kafir, bahawa betapa banyak bilangan kamu, betapa kuat senjata kamu, tetapi kamu tidak akan dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala lagi. Kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, tidak akan dapat melemahkan Islam lagi. Kamu tidak akan dapat mengalahkan Allah sama sekali. Kerana Allah itu bersifat dengan kuasa, dan semuanya Allah yang menghina orang-orang kafir di dunia dan juga di akhirat. Siapa pun kafir itu, di mana sahaja pun dia berada, dia pasti mendapat penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan fasihu ni diambil perkataan siyaha. Siyaha ini kalau kita belajar bahasa Arab, asal dari perkataan bahawa makna lancarnya perjalanan air, derasnya air itu mengalir. Kemudian digunakan dalam makna yang lebih luas, dalam istiqaq yang lebih luas, merujuk kepada makna mudah, senang. Jadi boleh digunakan juga dalam maksud pelancongan di sini. Jadi dengan menggunakan kata ini, ayat ini membawa maksud memberi kesempatan seluas-luasnya, setenang-tenangnya, sebahagia-bahagia, nyaman kepada golongan musyrikun untuk mereka ni bergerak dan buat keputusan. Jadi bahawa waktu yang telah diberikan itu terbatas dalam 4 bulan, kerana agaknya waktu tersebut sudah cukup untuk mereka ni berfikir dan mempersiapkan diri menghadapi suasana selepas ini. Sudah pendengar ini mulia kat Allah sekalian. Kemudian datang ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Wa azanu minallahi wa rasulihi ila an-nas yawmal hajjil akbar anna Allaha bari'un minal musyrikeen wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Dan inilah satu pemakluman daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahawa semuanya Allah dan rasulnya berlepas diri dari kalangan musyrikun. Kemudian jika kamu kaum musyrikun bertaubat, maka taubat itu lebih baik bagi kamu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa semuanya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Dan gembirakanlah orang-orang kafir bahawa mereka akan mendapat seksa yang pedih. Jadi Allah menyatakan pemberitahuan minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya, serta peringatan kepada segenap manusia Yaumul Hajjil Akbar. Yaumul Hajjil Akbar ni, kata para ulama tafsir daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, adalah merujuk kepada 10 Zulhijjah, iaitulah hari yang paling mulia, hari yang paling menonjol, hari yang paling banyak manusia berkumpul selepas hari Arafah. Banyak kesilapan faham kepada Haji Akbar ni. Sebahagian di kalangan orang awam mengatakan Haji Akbar iaitulah hari Arafah jatuh pada hari Jumaat. Di kalangan orang Arab pun berpendirian seperti itu. Kita akan lihat apakah benar Haji Akbar itu merupakan musim haji yang hari Arafah jatuh pada hari Jumaat, ataupun ada pandangan lain yang lebih tepat dalam kuliah akan datang insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.